Bayangkan kerajaan buat eksperimen dekat korang tanpa korang sedar. Ini tentang projek MK Ultra. Jom dengar ni. Tahun 1953, Agensi Perisikan Amerika Syarikat CIA lancarkan satu projek rahsia dengan nama MK Ultra. Matlamat diorang cuma satu. Cari cara untuk kawal fikiran seseorang, untuk paksa orang bocorkan rahsia dan juga cara untuk padamkan ingatan seseorang. Sebab diorang nak buat eksperimen paling ekstrim dan juga yang paling gila. CIA dengan sengaja hantar dana melalui syarikat dan juga universiti palsu terus ke luar negara supaya tak dikesan. Dana ni sampai ke Allen Memorial Institute di Montreal, Kanada. Doktor yang uruskan tempat ni bukan calang-calang orang. Nama dia Dr. Ewan Cameron, pengurusi psikiatri McGill University. Siap pernah jadi presiden Persatuan Psikiatri Sedunia. Ramai yang anggap dia ni antara doktor paling berkaliber pada zaman dia. Korang bayangkan, orang yang sepatutnya paling dipercayai untuk sembuhkan minda, sebenarnya manusia paling kejam yang memusnahkan otak dan minda seseorang. Pesakit yang datang dekat situ bukannya berjenayah, orang biasa je. Orang biasa yang datang nak rawat masalah anxiety, stres dan juga masalah tidur. Bayangkan diorang ingat datang jumpa doktor tu untuk sembuhkan masalah yang diorang hadapi. Tapi sebaik sahaja diorang masuk, diorang terus dijadikan tikus makmal untuk satu eksperimen yang dipanggil psychic driving. Tanpa pesakit tahu, setiap hari doktor dah campurkan dadah hallucinogen yang kuat macam LSD dalam makanan diorang. So bila diorang ni mula meracau, diorang dikurung dalam bilik kedap bunyi. Telinga dipasang penutup khas, mata ditutup, tangan dibalut kadbod rapat sampai deria sentuh pun hilang. Ada antara mangsa yang dikurung sampai 16 hari berturut-turut. Bila mental diorang dah hancur, diorang dikenakan kejutan elektrik berkuasa tinggi berulang kali sehari. Beratus-ratus kali ganda lagi tinggi daripada dos terapi biasa. Semata-mata untuk reset otak diorang. Lepas tu diorang ni dipasangkan pula headphone dan ulang pita rakaman suara yang sama sampai puluhan ribu kali untuk padam identiti lama dan reprogram balik identiti dan fikiran diorang. Eksperimen kejam dekat Montreal ni berjalan senyap selama 7 tahun. Sebahagian daripada projek MK Ultra yang secara keseluruhannya berjalan selama 20 tahun. Beribu-ribu mangsa yang dah terkena. Jadi, bila rahsia ni dah terbongkar pada tahun 1973, pengarah CIA Richard Helms arahkan semua dokumen tentang MK Ultra ni dihapuskan. Tapi disebabkan satu kesilapan kecil, yang mana ada sebahagian daripada dokumen pasal MK Ultra ni diorang tersalah simpan dekat bahagian keuangan. Jadi dokumen tu terlupa untuk dibakar dan